syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah, dan semoga pertama sekali betulkan niat kita datang ke majlis ini untuk belajar ilmu Al-Quran dan juga berdoa sentiasa semoga Allah merahmati dan memberi barakah kepada majlis yang kita adakan, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik puan-puan, sebenarnya kita hari ini dah sampai ayat yang ke-6 Jadi saya ulang sikit dari atas lah. Sebabnya kenapa? Sebab ada yang di antara kita yang tak datang di kelas-kelas yang lepas. Jadi tujuan ulang kaji pun nanti puan-puan yang sebutkan maknanya. Sebab bersama puan-puan ada maknanya ya. Kita sedang belajar harfiah dan tadabbur dari surah Al-Mulk ya. Yang mana surah Al-Mulk ni banyak kebaikannya ya, insya-Allah. Semua ayat Quran tu semuanya banyak kebaikannya pada kita, terutama surah Al-Fatihah ya, tapi masing-masing tu ada dia punya kelebihannya, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bi Allahi min asyaitani ar-rajimi, yang direjam itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allahi Ar-Rahmani. Betul. Ar-Rahimi. Okey, yang Maha Penyayang itu. Baik, saya ulang kaji ni dari atas. Puan-puan kata, kan dah sampai ayat bawah tak? Untuk memasukkan. Puan-puan pun macam ni. Puan-puan ni ada yang bulan ni datang, ada yang bulan lepas tak datang, ada yang nanti bulan lagi satu datang. Jadi akan ada lompong-lompong lah. Sebolehnya tempat-tempat makna yang lompong tu dipenuhi kan. Jadi kalau sempat menulis laju sikit ya, kita mula dengan ayat yang ke-5 ya. Wah. Dah ada lah tu maknanya, ramai yang dah ada. Wah dan la. Sesungguhnya. Wah dan la sesungguhnya. Qad. Sesungguhnya. 2 kali tu. Betul ke? Betul. Sebab ada ayat yang Allah mulakan dengan qad saja. Qad ja'akum. Ya. Jadi qad di situ bermakna sesungguhnya. Jadi laqad, la tu dah sesungguhnya, qad sesungguhnya. Tu kalau kita baca hanya terjemahan dia sekali je. Jadi bila kita belajar harfiah ni, dia akan kita kata sampai 2 kali Allah ya, 2 kali sesungguhnya. Satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
walaqad zayyana. Zayyana telah kami hiasi. Fi'il apa tu puan-puan? Fi'il ada berapa? Fi'il ada 3, iaitu madhi, mudhari', amar. Ini fi'il apa? Madhi, betul. Macam mana puan-puan tahu dia madhi? Sebab dalam betul ada 2 ya, ada 2. Bagi yang kita dah telah bagi makna, kita akan ada telah. Itu menunjukkan fi'il madhi. Tapi bagi yang kalau kita tengok aja, ini belum ada makna, macam aku nak tahu telah ke tak ke kan. Itu ni dia punya ganti namanya nak. Ya betul. Ya, ganti namanya di belakang. Zayyana. Na tu ganti nama. Macam mana nak tahu ganti nama? Ganti nama ada 4. Alif untuk aku. Na untuk kami. Ya untuk dia. Ta untuk engkau. Betul. Jadi alif nun ya ta. Ada orang panggil, nak ngapalnya dia panggil Anaitu. Alif nun ya ta. Ada orang panggil Anita. Jadi tengoklah kita hafal ikut mana. Jadi na tadi kan masuk dalam alif nun ya ta. Nanya kat belakang word. Belakang perkataan, tak apalah. Okey je ni. Nanya kat bahagian belakang. Ini satu perkataan. Nanya di belakang menunjukkan itu fi'il madhi. Okey. Dan sesungguhnya telah kami hiasi. Zayyana telah kami hiasi. Atau hiaskan pun boleh. Tapi saya lebih suka guna hiasi. As-sama'a. Akan langit itu. Kalau as-samawati, itu jamak. Maknanya plural. Langit-langit itu. Yang ini langit itu. Ad-dunya. Yang rendah. Dunia ni rendah. Jadi dia membawa, dunia ni membawa 2 makna. Langit rendah tu langit yang kita nampak itulah. Langit kan banyak lapisan, banyak petala orang kata. Tapi yang kita duduk, nak ambilkan kerusi putih satu ni. Ni pun boleh ni. Zayyana as-samaa ad-dunya. Langit yang rendah itu. Langit rendah tu langit yang kita nampak itulah. Dia yang paling rendah. Lepas tu juga nak memberitahu bahawa dunia ni rendah. Nilainya di sisi Allah. Yang kekal, yang tinggi nilainya ialah akhirat. Jadi janganlah kamu terpengaruh dengan dunia ni. Ya, kita nak hidup betul. Kita perlukan kepada bekalan, perlukan kepada duit. Kalau kata tidaklah semua benda tu kena perlu duit, tapi kalau tak ada duit pun susah juga. Saya pun bila kita tengok saudara-saudara kita dekat Gaza, nak makan pun payah. Sana sekarang makanan sangat mahal. Dahlah nak dapat pun scarce tu susah. Tapi harganya pun sangat mahal. Sebab pun saya ada, kami ada satu grup yang grup di Gaza ni, yang kami bila-bilalah kalau kita nak infak, sebab dia akan hantar 10,000, berapa ribu dia akan hantar. So nama orang yang dia masih hidup lagi, walaupun hari itu kaki dia cedera, namanya Fadi.
Fadi ni dia boleh sikit-sikit cakap Melayu lah, tapi dia banyak cakap Inggeris. Tu dia kata sekarang makanan sangat mahal. Jadi tu kita kata ya, kita perlu duit untuk makan, tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Maksudnya jangan dunia menyebabkan kita silap tindakan, ya. Orang sekarang kalau kita tengok ramai sangat scammer. Itu nak mudah lah tu, nak mudah hidup lah tu. Kadang kita pun tak perasan. Saya dulu saya tak tahu betul saya ni kena scam ke tak ke, kan. Dia kesiannya, dia punya, kita jenis seorang api-api hati, lembut lah orang kata, kan. Dia hantar dia punya gambar rumahnya tu, kalau musim hujan tu hujan bocor, rumah papan atas, papan. Lepas tu suaminya dah meninggal. Dia tadi numpang dekat tanah Cina, dekat ladang. Dia kata, dia, maknya dan 2 anak. 2 sebenarnya anaknya. Jadi dia cerita dia dalam keadaan sangat susah. Jadi dah selalu hantar gambar yang menyedihkan lah tengok keadaan rumahnya, kan. Bila kita hati tisu, bila selalu dia hantar gambar, selalu ingat kita pun tak pergi periksa, jauh dekat Sabah sana. Tu pun bagilah bagi duit untuk awak guna ni dalam masa awak edah. Lepas tu hilang lah. Kita tanya dia, kalau awak sebulan nak hidup berapa awak perlu. Dia kata dalam 400 macam tu. Jadi bagilah untuk berapa bulan, kan. Kali lepas dah kasih duit, hilang. Tak boleh kontak dah. Mungkin tu anak saya kata, itulah mama. Mudah kesian sangat dengan orang. Tapi kita kata kita buat benda-benda macam itu, puan-puan, kita ikhlas. Maksudnya kita buat tu kerana Allah, dan kita tidak ada rasa macam tak ada rasa syak apa-apa, kan. Sebab gambarnya tu pun memang kalau masa hujan tu dihantar tu dengan pokok-pokok kelapa sawit kelilingnya, ya. Goyang-goyang, lepas tu rumahnya masuk air lagi. Itulah perempuan, ya, hidup sekarang ni. Walaupun kita kata tak apalah, kita niat baik kita ni, tapi kena sangat hati-hati, ya. Kalau orang telefon tu, kalau tak, sekarang kalau orang telefon tak ada nombor, tak safe, tak payahlah angkat. Tapi kalau contohlah dia pun ikhlas, dia pun ada tujuan, lepas dia telefon tak angkat, kan, dia hantarlah message kalau dia betul-betul nak cari kita, kan. Janganlah kita, ya, bukan kita kata kita tu salah buat benda macam tu, kita tak salah, dia yang tipu, kan. Kalau dia tipulah, ya, kalau dia tipu, dia yang salah, dia yang akan menjawab depan Allah. Tapi kita tu kena lebih hati-hati, ya, kerana ada hadis, ya. Hadis tu lebih kurang seorang beriman itu tidak disengat lebah 2 kali di tempat yang sama. Maknanya kita tu tak adalah tak cerdiknya, kena lagi. Kenalah ada sifat cerdik. Alah, kesian pun dah dia bukan ada menunjukkan ciri-ciri dia tu nak jadi scammer, ya. Jangan dilayanlah, itu aja. Ya, tapi kita janganlah menyumpah-nyumpah.
Janganlah cakap aja scammer dah lah, tak payah. Macam tu je. Bukan kata-kata janganlah kita kata sial lah, apalah ya. Kita kena jaga juga mulut kita dari menggunakan perkataan-perkataan yang tak baik. Okey. Entah mana, entah pergi sana tadi. Jadi okey, itu as-sama ad-dunya. Sama ad-dunya itu langit yang rendah ya. Jadi dunia ni maknanya dunia ni rendah lah ya. Okey. Dunia ni rendah bukan tak boleh ambil, tapi untuk ibadah kepada Allah. Bukan ambil untuk buat benda-benda yang haram. Ya? Baik. B. Perempuan yang dah ada makna tolong sebut. Terima kasih. Dengan masabiha. Bintang-bintang aja ya. Bintang-bintang. Bintang-bintang tu dia dalam keadaan jamak Dia plural. Kalau satu lampu tu namanya misbah. Jadi jamak banyak lampu ataupun kat sini bintang, namanya masabih. Wah. Ja'alna. Betul. Dia fi'il madhi. Telah kami jadikan. Telah kami jadikan. Nya tu kembali kepada bintang tu tadi. Hanya. Rujuman. Perejam. Untuk merejam. Ada makna lain? Pelempar, perejam, pelempar. Bagi asyayatina. Syayatini, maaf. Syayatini, syaitan itu. Lisyayatini, kenapanya dia syayatini tak syayatina tadi? Kerana ada li harful jar. Jadi dia tu bintang tu perjam bagi syayatin. Wah. A'tadna. Telah kami sediakan. Fi'il apa tu puan-puan? Best. Ya, betul. Fi'il madhi. Lahum la. Bagi hum. Azaba. Azab as-sa'iri. Neraka sa'ir itu. Neraka yang menyala itu. Rugi. Kat dunia dia jadi direjam oleh masabih. Kemudian dekat akhirat kena pula lagi. Itu ruginya syaitan. Dunia kena, akhirat pun kena. Begitu juga manusia. Dua makhluk ini jin dan manusia yang akan dipertanggungjawabkan. Manusia yang ingkar dengan Allah, hidup kat dunianya pun tak ada yang tenang. Puan-puan ingat orang-orang yang ramai girlfriend, yang kaki betina, tukar perempuan tu, ingat enjoy ke? Tak. Artinya susah. Kan orang ni sakit hati dengan orang ni, kan orang ni jealous dengan orang ni. Macam tak tahu tapi saja reka-reka. Jadi hidupnya tak senang. Itu dekat dunia. Dekat akhirat lagi. Orang yang pecah mana? Orang yang apa? Pecah mana apa? Suap rasuah. Ingat hidup dia tu senang ke? Memanglah dia banyak duit, dia boleh belanja apa saja suka, tapi dia dalam keadaan susah hati. Takut SPRM, takut PDRM.
Dalam keadaan jaga-jaga, jangan buat macam ni, nanti kan mereka dapat tahu. Sebenarnya hidupnya tak senang. Jadi bila orang itu bermaksiat kepada Allah, hidupnya tak senang. Itu dekat dunia. Belum dekat akhirat lagi. Dekat akhirat nanti pula akan diazab dengan azab Allah. Baik itu puan-puan, hidup kita kena ikhlas. Maknanya terus terang. Kalau kita, maaf. Kita hidup berumah tangga, kadang kita pernah buat salah. Minta maaf selalu. Minta maaf. Kenapa? Itu tak hina. Yang hinanya kita tak nak minta maaf, tak nak minta maaf atas kesalahan. Minta maaf tu tak hina. Minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Macam malah kita ni rasa kita kedudukan kita tu macam rendah ke apa. Tak apa. Kerana bila kita minta maaf, dosa ampun, kita senang hidup di dunia dan senang di akhirat. Jangan ada skandal-skandal rumah tangga. Sebab apa? Nak sorok. Kan nak pergi jumpa, nak sorok pula. Kan nak pergi bagi makanan ke, tak sorok pula. Kat mana nak jumpa, melalui siapa. Jangan ada. Ikhlaskan. Ya. Alladzina. Orang-orang yang aja, alladzina, orang-orang yang. Kalau alladzi, mana ada orang aja, yang aja, betul ya, betul. Kalau alladzi yang, kalau alladzina, orang-orang yang. Kafaru. Fi'il apa tu puan-puan? Madi betul, telah kafir mereka. Kafaru. Oh, ini belum belajar ya? Belum, okey. Kafaru, telah kafir mereka. Mohon maaf tadi saya ingat dah. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang telah kafir mereka. Telah kafir dengan siapa? Dengan Rabbi, Tuhan. Boleh Allah, betul, akhirnya kepada Allah kan. Tapi sebab kita ni harfiahkan Tuhan mereka. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam, azab jahannam. Wabisa, puan-puan tengok, dan bisa ni seburuk-buruk. Ya. Bisa ni seburuk-buruk. Al-masiru. Ya, betul. Al-masiru, tempat kembali itu. Allah dah beritahu dah, neraka tu seburuk-buruk. Maknanya paling selama-lamanya masuk neraka. Paling azab, badan kita dah tak larat dah. Sakit semua dah kena bakar. Digantikan dengan kulit yang baru. Dulu dan kulit yang baru. Sebab kalau kulit Allah kulit ni kalau dia baru, rasa sakitnya sangat kuat. Jadi tapi bagaimana keadaannya sebenarnya, saya kata wallahu alam, saya pun tak tahu. Jadi itu yang ada ayat Al-Quran lah. Kalau saya kata ganti kulit baru, julu dan ghaira, nanti suami saya azabu jahannam wa bi'sal masir. Okey, ayat yang ke-6 itu tadi ya. Nanti kita sambung lain kali ayat yang
7. Buat masa ni saya serahkan kepada suami saya, tu Ustaz Anas. Ayat yang ke-6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi telah kita belajar tadi kan, bagi orang-orang yang atau mereka yang telah kufur oleh mereka dengan Tuhan mereka, bagi mereka dapat apa? Azabu jahannam. Azab itu siksaan neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruklah tempat kembali. Amat buruk, seburuk-buruk, amat jelek tempat kembali. Kisah ni akan bersambung-sambung lagi. Sebelum ni kita tengok Allah bagi tahu syaitan-syaitan yang direjam, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka azab yang neraka menyala-nyala. Kemudian Allah sambung bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir macam mana ni? Walilladzina kafaru. Jadi kalau kita tengok perkataan kafaru ni, telah kufur oleh mereka, telah kafir oleh mereka. Jadi perkataan kafir ni asal maksudnya orang yang menutup diri dia daripada kebenaran. Jadi perkataan kafir dah ditukar jadi bahasa Melayu. Telah kafir oleh mereka. Asal makna kafir, orang yang menutup diri dari kebenaran. Jadi kadang-kadang diterjemahkan juga orang yang engkar. Engkar itu mana? Tak mau tunduk kepada kebenaran. Ada yang tak mau beriman, mana dia terus jadi orang yang mungkin agama yang salah lah. Tak kira lah dia orang musyrik ke, orang apa lagi, orang Hindu ke, orang Buddha ke, orang Kristian ke, orang Yahudi ke. Jadi perkataan kafir maknanya orang yang mengingkari kebenaran. Dan saya juga ingin kongsikan, ada ayat-ayat lain dalam Quran sangat banyak yang menerangkan perkara yang sama, iaitu orang-orang yang kafir, kufur, derhaka kepada Allah ni, tempat mereka adalah neraka Jahannam. Jadi antaranya dalam surah Al-Bayyinah yang sering kita baca atau kita dengar dalam solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kita tengok dah surah Al-Bayyinah, Allah bagi tahu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kufur oleh mereka, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab. Siapa ahlil kitab tu? Orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka kata mereka nak ikut kitab Taurah. Mereka kata mereka nak ikut kitab Injil. Tapi sebenarnya mereka mengingkari Taurah dan Injil. Kerana apa? Kerana bila turunnya Al-Quran, bila Allah bangkitkan Nabi Muhammad SAW yang menyuruh, yang sebenarnya kebenaran yang datang daripada Allah, yang mereka perlu ikut ataupun wajib ikut. Bahkan kita tahu dalam Taurah dan Injil ada menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ni yang baca kitab Taurah dan Injil, dia kenal Nabi Muhammad ni, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad ni sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi sengaja mereka mengingkari. Tak mau beriman, tak mau ikut Quran. Maka Allah kata bagi mereka ni, dan juga orang-orang musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dan orang musyrik kita nak faham mudah, sebagaimana orang kafir Quraisy. Mereka ni kata menyembah Allah, pada masa yang sama mereka menyembah berhala. Bahkan mereka kata mereka gunakan berhala itu sebagai perantaraan untuk menyembah Allah SWT.
Ada ayat dalam Quran, ya, Allah kata orang musyrik ni kata macam mana? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah berhala-berhala tu melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dia kata zulfan sebagai perantaraan. Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menggunakan berhala. Itulah yang dia katakan juga syirik. Dia kata sembah Allah, tapi pada masa yang sama dia sembah berhala. Kononnya melalui berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun salah, orang musyrik. Jadi orang-orang kafir daripada golongan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin fi nari jahannam, maka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi mereka tak akan keluar. Jadi jangan sekali-kali kita buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni dalam ayat lain Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah apa? Menganiaya diri yang besar, kezaliman yang besar. Zulmun, inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik kepada Allah SWT dalam pelbagai bentuk. Kita kena jaga, jangan kita buat perkara-perkara yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik moden sangat bahaya. Di zaman moden ada syirik. Sebagaimana orang-orang ahli kitab buat syirik. Apa dia syirik moden? Kita nak faham tu ada dalam Quran, ada ayat daripada surah At-Taubah. Allah beritahu orang-orang daripada ahli kitab, mereka buat apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam ila akhir ayat. Mereka telah menjadikan, ittakhadhu, telah mereka mengambil, telah mereka jadikan ahbarahum, pendeta-pendeta, ulama-ulama, cendekiawan, orang bijak pandai di kalangan mereka, dan juga para rahib, ruhban, itu rahib padri, arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah SWT. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta, para alim ulama dan juga padri, orang-orang agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah SWT. Ini syiriklah. Apa yang mereka buat sehingga Allah kata mereka menjadikan manusia-manusia ini sebagai arbaban, tuhan-tuhan. Rasulullah SAW menerangkan para pendeta, para rahib ini, mereka mengharamkan yang halal. Innahum harrama alaihimul halal. Sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal. Wa ahallu lahumul haram. Dan mereka menghalalkan yang haram. Haram jadi halal, halal jadi haram. Mereka ubah peraturan Allah. Fattaba'uhum, orang ramai ikut mereka. Masyarakat, rakyat ikut benda yang salah ni. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka yang demikian itulah ibadah, pengabdian diri mereka ni kepada golongan-golongan agama ni, golongan ulama-ulama daripada Bani Israel ataupun daripada ahli kitab. Jadi mereka buat begitu, itu sebenarnya syirik. Menjadikan manusia sebagai tuhan-tuhan. Maka perangai Yahudi dan Nasrani ini kita jangan ikut. Kerana di akhir zaman, mereka sekarang ni, golongan Yahudi Nasrani, mereka bergabung dan mereka buat masa ini dah menjadi satu kelompok yang sangat berkuasa dan sangat berpengaruh di dalam zaman yang kita hidup ini. Apatah lagi kita tahu perkara ini berlaku apabila kerajaan Islam Osmaniyah Turki, yang satu ketika kerajaan Islam kita ni adalah kerajaan yang menerapkan syariat Allah, yang menjadi pemimpin kepada dunia, sehingga kita kata Barat waktu satu ketika mereka banyak mengambil apa? Mengambil contoh teladan daripada dunia umat Islam, ya, dalam pelbagai bidang. Bidang teknologinya, bidang ilmunya, bahkan peradaban moralnya. Dulu semua mereka melihat khairat umat Islam sebagai umat terbaik yang menjadi contoh.
Itu yang kita tengok bagaimana filem-filem lama lah. Kalau kita pernah tengok filem-filem lama, tengoklah cerita-cerita Inggeris yang lama. Orang perempuan ni pun pakai tutup kepala, pakai jubah, labuh. Tak ada pakai pakaian pelik-pelik macam hari ni. Bahkan kalau tengok filem-filem lama, baik daripada negeri China punya filem ke, daripada Korea ke, India pun, orang-orang dulu berpakaian jauh lebih sopan daripada apa yang ada sekarang. Kerana apa? Kerana waktu itu umat Islam di bawah kenegaraan Islam yang menjadi pengaruh pemimpin kepada dunia. Tapi bila kerajaan Islam dah runtuh, yang naik apa? Kerajaan orang kafir yang datang daripada barat, yang mana mereka lah yang sangat berpengaruh sampai hari ini, dan sampai ramai umat Islam yang ikut pula perangai-perangai mereka, sedangkan kita dilarang. Ya, jadi kerana apa? Kalau ikut perangai mereka, kesudahannya neraka Jahannam, khalidina fiha. Ayat daripada surah Al-Bainah tadi, Allah kata orang-orang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang yang buat syirik kepada Allah Ta'ala, fi nari Jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk ciptaan Allah SWT. Jadi perangai buruk tu mereka itu pula yang dia ikut, dan kita jangan ikut mereka, ya. Jadi golongan kafir dengan Tuhan mereka, kita dah tahu tadi, orang-orang kafir daripada ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Satu lagi yang kadang-kadang atau ramai orang tak sedar, orang kafir daripada golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang-orang yang dia menzahirkan keimanan, tapi keimanan dia keimanan yang rosak dan tak betul. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata orang-orang wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nas, dan daripada golongan manusia itu ada golongan yang may yaqulu, dia berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Dia kata kami beriman dengan Allah dan hari kemudian. Zahirnya dia ucapkan kononnya dia beriman dengan Allah dan hari kemudian. Tapi Allah kata wa ma hum bimumin. Tiadalah mereka ni daripada golongan orang beriman. Ini golongan yang imannya adalah iman yang rosak, iman yang tak dijaga, tak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang macam ni sebenarnya dalam kulub mereka ni ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit. Jadi kita nak kena faham, orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tetapi dia tak jaga iman, tak jaga keislaman dia, sebenarnya dia hanya berpura-pura. Dan golongan munafik ini sangat bahaya. Kerana apa? Kerana dia menzahirkan kononnya dia Islam dan kononnya dia beriman, tapi dia tak jaga iman dia. Sehingga dalam Al-Quran ada satu surah yang Allah turunkan, surah apa? Surah Al-Munafiqun. Jadi surah Al-Munafiqun ini adalah cerita, bukan cerita, maknanya menghuraikan, menjelaskan kepada kita bagaimana ada golongan yang sejak zaman Rasulullah lagi, mereka ni kalau jumpa Rasulullah, Allah sebut dalam Quran, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika ia datang kepada kamu oleh golongan orang munafik ini, orang munafik ni akan menzahirkan, dia kata apa? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami naik saksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah Ta'ala dia maha mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu adalah orang yang dusta. Ittahadu aimanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah yang kononnya dia ni orang Islam, dia ni orang beriman, sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah. Maka kerja dia menghalang orang daripada agama Allah. Ini orang munafik zaman Rasul SAW.
Allah sebut terang-terang. Dia ni kalau jumpa Rasulullah, jumpa orang beriman, dia akan mengaku beriman. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dia bila jumpa orang beriman, dia akan kata, kami beriman juga. Tapi bila dia menyendiri sesama syaitan-syaitan dia, qalu inna ma'akum. Dia kata kami pun bersama dengan kamu. Jadi ini orang yang dia panggil ada sifat kemunafikan. Jadi kita tak mau dan jangan kita ikut perangai munafik. Sebenarnya berpura-pura. Dalam surah Al-Munafiqun Allah sambung, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian tu mereka ni telah mengaku beriman, thumma kafaru, kemudian dia kufur, dia engkar. Inilah yang kita nak kaji tadi. Ada golongan yang kafaru, tetap yang dia mengaku beriman tapi sebenarnya dia kufur kepada Allah Ta'ala. Dengan sikap pendirian yang begitulah balasannya kena macam mana? Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah cap meteri di atas jantung kalbu hati nurani mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak faham, tak mengerti agama Allah, tak faham mengerti kitab Allah, tak faham mengerti sunnah Rasulullah, tak faham mengerti syariat agama Allah. Maka bila dah macam tu, hidup dia di dalam apa? Kekufuran lah. Ya? Jadi orang munafik adalah orang yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, tetapi sebenarnya tidak ada keikhlasan. Tak sungguh-sungguh. Bahkan dia berpura-pura. Itu sebab kita kalau dalam bahasa Inggeris panggil dia hypocrites. Jadi orang yang berpura-pura kononnya dia Islam, kononnya dia beriman, tapi sebenarnya dia menghalang orang daripada agama Allah. Fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, sesungguhnya mereka amat buruk, amat kejilah apa yang mereka kerjakan itu. Jadi yang demikian tu kenapa? Kerana mereka dah mengaku beriman, kemudian mereka kufur, engkar. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau sami'na wa ata'na sebagaimana Rasul dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat apa saja Allah perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi orang munafik dia ikut perangai macam Yahudi, macam Nasrani, macam orang musyrik. Mereka dengar sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami derhaka, dia tak mau tunduk dan patuh. Jadi bahaya. Kerana apa? Golongan kafir yang begitu, baik kufur orang kafir ahli kitab ataupun orang kafir daripada orang musyrik ataupun orang yang mengaku beriman tapi kufur kafir, sebagaimana orang munafik, mereka adalah dalam neraka Jahannam. Orang-orang munafik dia punya kedudukan neraka yang paling rendah. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu fid darki, pada tingkatan daerah asfali minan nar, yang paling rendah daripada neraka. Paling rendah, paling teruk, paling keji, paling dahsyat. Orang kafir standard dia lain lagi. Orang munafik lagi teruk. Itu sebab kita dalam kehidupan yang sekejap di dunia ini, kita belajar daripada kitabullah, kita belajar daripada as-sunnah, kita belajar ciri-ciri kemunafikan untuk kita tinggalkan. Kalau ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita, kita taubat kepada Allah SWT. Dan kita sungguh-sungguh kembali kepada jalan kebenaran sebagaimana kitabullah dan as-sunnah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang berpegang kepada agama Allah. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman. Saya selalu ingatkan diri saya dan siapa-siapa sahaja, akhir zaman umat Islam, Rasulullah kata apa? Taftariku ummati ala 73 millah. Ia berpecah umatku ni sampai pecahan yang banyak. Berapa? Sampai 73 kelompok. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu umat Islam sampai masanya mereka akan berpecah belah dengan pecahan yang banyak sampai 73. Hari ini kalau kita lihat, memang dunia umat Islam sedang berpecah belah. Tak bersatu.
sehingga mudah sangat diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam. Apatah lagi golongan Yahudi dan Nasrani yang hari ini memegang pengaruh yang sangat besar di atas dunia keseluruhannya. Tak kiralah melalui agensi seperti PBB ke, United Nations ke, atau melalui IMF, International Monetary Fund ke, ataupun melalui WHO, World Health Organization, ataupun WTO, World Trade Organization. Mereka mempengaruhi supaya apa? Seluruh dunia ikut cara mereka, sehingga mereka heret umat Islam pun ikut cara mereka. Jadi untuk itu kita kena faham, mereka mengheret orang ke neraka. Mereka pecah belahkan umat Islam sampai kita tahu umat Islam berpecah dengan pecahan yang sangat banyak. Rasulullah kata apa? Yang berpecah belah ini kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka, tak selamat. Illa millatan wahidah. Melainkan ada satu golongan sahaja yang ada jaminan selamat dari api neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu kelompok ni yang ada jaminan selamat daripada neraka ni? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Inilah kita kata standard. Inilah benchmark. Inilah miqyas. Inilah contoh teladan yang ada jaminan selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Itu sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berpegang kepada ajaran agama Islam. Bukan ikut cabang-cabang yang sampai 72 yang macam-macam jenis yang tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Jadi bagi kita tak mahu neraka Allah. Kita tak mahu masuk neraka Allah. Jangan kita jadi golongan macam Yahudi Nasrani juga. Mereka kata neraka ni waqalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata tak akan menyentuh kita oleh api neraka melainkan hari yang berbilang-bilang saja. Jadi ini semua dakwaan-dakwaan mereka. Ya, sebenarnya mereka akan berada dalam neraka, kekal dalamnya. Itu yang Allah kata, ya. Jadi bagi kita hendaklah kita usaha supaya mengikut cara Rasulullah dan para sahabat supaya kita selamat daripada api neraka. Jadi ada ayat yang dalam Quran mengenai dengan kulit, ya, kulit yang akan diganti. Jadi saya pun kena cari tu. Mungkin kena bulan depan lah. Kena cari ayat tu. Yalah, nak kena tengok dalam apa, dalam ni. Jadi nak cari ni makan masa sikit. Jadi itulah beberapa yang saya nak fokuskan tadi. Itulah di dalam Al-Quran bila Allah kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Bagi orang-orang yang telah kafir mereka dengan Tuhan mereka, azab neraka jahanam. Bagi mereka azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang saya selalu ajak umat fikir, kufur kepada Allah Ta'ala ini dalam pelbagai cara. Ada kadang-kadang orang kufur dalam sudut akidah sendiri. Ada orang kadang-kadang kufur dalam sudut ibadah. Jadi ibadah pula ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Jadi kalau akidah tu dah rosak, maka yang lain tu tak ada kebaikan pun. Kerana imannya rosak. Iman kena dijaga. Jangan sampai syirik dengan perkataan atau syirik dengan perbuatan ataupun syirik dengan iktikad. Kemudian ibadah pun kita kena jaga. Kerana apa? Kerana kita tak mahu nanti buat sesuatu perkara tak diterima sebagai ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, orang yang beramal satu amalan laisa alaihi amruna, tiada perkara itu dalam perintah kami, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Jadi kita dah terbiasa ibadah khusus sebagaimana dalam rukun Islam 5 perkara. Namun muamalat kehidupan pun perlu jadi ibadah. Baik bidang ekonominya, baik bidang pendidikannya,
baik dalam hal perundangannya, baik mahkamah keadilan. Ini dalam mengatur urusan umat. Hablum minan nas, hubungan sama manusia, baik dalam sudut sosial pergaulannya, begitu juga dalam mengatur urusan umat, termasuk hal pemerintahan, kenegaraan. Dan bila ada negara, mestilah negara itu, orang Islam negaranya bukan negara kafir. Orang Islam negaranya bukan negara komunis. Orang Islam negaranya bukan negara kapitalis. Orang Islam bukan negara sosialis. Orang Islam negaranya Islam lah. Kenapa nak ikut Yahudi Nasrani? Kenapa nak ikut orang-orang sosialis, komunis ataupun apa fahaman-fahaman yang lain? Kita mesti ikut Islam. Termasuklah hal-hal keselamatan, pertahanan, supaya nanti Islam itu didirikan dalam bentuk yang lengkap sempurna. Maka bila kita lihat apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di negeri-negeri kaum muslimin kita hari ini yang ditimpa macam-macam musibah, bala bencana, ini semua mengingatkan kita apa? Supaya kembalilah ke pangkal jalan, kembali kepada jalan kebenaran. Supaya apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Selamat daripada neraka Allah. Jadi itulah apa yang saya kongsikan pada pagi ini adalah perkaraan dengan jangan kita kufur kepada Allah Ta'ala dalam mana-mana bidang kehidupan pun. Sayyidina Ali pernah sebut, dia kata, man kafara bi harfin minal Quran faqad kafara bil Quran kullihi. Orang yang kufur engkar dengan satu huruf daripada Quran, itu sebenarnya dia dah mengingkari Quran. Jadi maka kita dengan Al-Quran mestilah beriman, wa tu'minuna bil kitab kullihi. Kamu beriman dengan kitab itu kesemuanya. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguh dengan tali Allah ni semuanya sekali, jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita pegang dari sudut keimanan, iktikad, pegangan, dan juga kita berusaha beramal, melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada perkara yang kita boleh buat peringkat individu, ada perkara yang kita memerlukan secara jama'i, secara kumpulan, ada yang memerlukan organisasi dan memerlukan negara yang menerapkan peraturan syariat Allah. Kalau negara tak terapkan, maka ini yang berlaku hari ini. Ekonominya tidak mengikut apa yang disyariatkan, perundangan tak ikut apa yang disyariatkan, pemerintahan tak ikut apa yang disyariatkan, sampai kita kata ketenteraan pun tak ikut apa yang disyariatkan. Lihatlah apa yang berlaku, ya. Gaza dah hancur lebur. Orang berusaha nak hantar bekal makanan, itu pun disekat. Yang perlu adalah dihantar tentera-tentera yang perangi balik, ya, musuh-musuh Islam itu, kerana dah perintah Allah. Tapi itu tak berlaku. Kerana apa? Kerana sistem yang sedang mendominasi ataupun yang sedang mempengaruhi dunia umat Islam kita adalah bukan daripada sebagaimana Islam yang Allah syariatkan. Ini perkara besar yang saya ingin kongsikan. Kenapa? Untuk kesedaran supaya kita kembali kepada kebenaran yang Allah datangkan, insya-Allah, ya. Itu saja pada pagi ini. Insya-Allah berkenaan dengan ayat yang Ustazah Umi sebutkan tadi, nanti kita akan rujuk balik dalam kesempatan akan datang. Bagaimana azab dalam neraka itu sangat dahsyat, sehingga kalau kulit yang dah hancur lebur pun akan diganti dengan kulit baru supaya berpanjangan mereka rasa azab. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma afina min kulli bala wal bawba wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.